kami memandang, kenapa kami cakap dia sebenarnya sepatutnya kena kembalikan kepada kedai, sebab memandang kepada keputusan yang kata makanan tu adalah milik kedai. Jadi dia cuba pulangkan balik kepada ni, sebab dia pun terlibat dalam akad yang fasidah. Okey, stesen beli dengan harga subsidi lah. Harga budi 199, stesen beli dengan harga 199. Stesen minyak dia wajib pulangkan kepada syarikat. Jadi kalau semata-mata tamlik full tu, jadi sepatutnya RM4 tu milik stesen lah. Yang tak dapat budi tu nanti beza dia tetap dapat akad budi, cuma entah kena bayar RM4 sebab entah tak ada budi. Dia pula kena bayar lagi RM2 lebih daripada akad budi itu kepada syarikat atas dia. Faham? Jadi jangan koma ingat akad ni seperti zahir yang ada dekat mesin, saya beli RM50 tapi tengok-tengok di charge RM120. Muzakarah ini adalah seperti air yang disiram kepada tanaman ilmu. Ia memberi makna bahawasanya ilmu itu dia akan kecut, dia akan kurus, bahkan dia tak mengeluarkan hasil kalau ia tidak dibincangkan, dimuzakarahkan. Lama-kelamaan dia akan mati. Walaupun sesuatu yang memang pernah kita kuasai, tetapi kalau kita biarkan tanpa kita ulang, dia akan mula menguncup dan akhirnya dia seperti la syai', seperti kal adam, tak pernah ada. Sebab itu Maulana Abdul Hamid ketika pulang daripada keluar setahun, meminta pandangan daripada Maulana Inamul Hasan Raja yang ketiga, apa yang beliau keluar. Maka beliau adakah dia mengajar hafiz ataupun mengajar alim, maka Maulana Inamul Hasan mengatakan kena mengajar alim. Kerana kalau satu orang tu dia belajar alim, dia belajar pondok, dia belajar madrasah, zawiyah, 3 tahun saja dia tinggalkan mengajar, maka ilmu tu akan hilang. Kalau ilmu tu tak hilang pun, ilmu tu dah jadi zan, dia dah tak confident. Dulu dia confident baca kitab, tapi bila dia dah lama sangat tinggal kitab, dia baca pun tak confident segi baris. Dia akan pergi, dia tak confident segi kefahaman. Dulu dia ingat betul masa dia berkecimpung, bergelumang dengan fiqh ni, dia ingatlah masail dengan baik kan. Tapi bila dia tinggalkan, mungkin dia sibuk dengan urusan-urusan tertentu, lama kelamaan dia akan rasai sendiri kadar menguncupnya ilmu itu dalam diri dia.